Ramai orang ingat nak ada satu dinar ni kena tunggu kaya dulu. Hakikatnya tak perlu pun tunggu kita kaya. Masalah utama ramai orang ni bila nak simpan emas adalah pertama, rasa emas ni sangat-sangat mahal. Kedua, rasa susah nak mula. Dan yang ketiga, tak tahu nak beli dekat mana. Okey, jom Fiza kongsikan cara untuk kita dapatkan satu dinar ni. Okey, untuk makluman, satu dinar ni berat dia 4.25 gram emas. Berkutu dengan 999.9 ataupun 24 karat. Hari ini harga dia sekitar dalam RM2,900. Dan sekarang ni kita ada dua cara mudah untuk memiliki satu dinar ni. Yang pertama, kalau kita ada duit lebih, boleh beli secara full payment ataupun terus beli melalui apps Public Gold ataupun dekat website Public Gold ataupun dekat ATM Public Gold. Okey, cara kedua pula yang paling ramai orang guna, simpan sikit-sikit melalui akaun emas Gap. Bajet senang RM100 sahaja, kita dapat emas lebih kurang dalam 0.1 gram emas. Bila dah cukup 4.25 gram dekat dalam akaun, kita boleh arahkan sistem untuk pos satu dinar ni terus ke rumah kita. So kesimpulannya, tak perlu tunggu kaya baru kita nak mula simpan emas. Mulakan ikut pada bajet poket kita. Yang penting kita mula dahulu. So kalau nak Fiza bantu untuk dapatkan satu dinar yang pertama ni, boleh isi WhatsApp dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah betul untuk mulakan simpanan emas hari ini.